Tahun 2011, syarikat DSN keluar daripada Bursa Malaysia secara rasmi. So, ramai orang ingat mereka keluar bursa sebab mereka struggle dengan bisnes. Kopi mereka mungkin tak laku. Tapi sebenarnya mereka keluar ni terbalik. Bukan sebab struggle, tapi sebab mereka nak grow lagi laju. Masa DSN masuk bursa pada tahun 2003, revenue DSN masa tu 75 juta setahun. Dan 8 tahun selepas mereka masuk bursa tu, pada tahun 2011, masa mereka keluar bursa tu, revenue mereka naik pada 280 juta ringgit. Dan dekat situ menunjukkan bahawa syarikat ni tak struggle pun. Dan sebenarnya kenapa mereka keluar bursa ni adalah kita kena faham bursa ni bila kita masuk, the main issue adalah hang kena patuh semua regulatory yang mereka buat. Terlampau banyak regulatory ni kena follow, kena transparent, macam-macam lagi. Dan kadang-kadang certain syarikat mereka rasa terlampau banyak sangat benda yang kena habaq akan merencahkan perkembangan syarikat tu. Dan DSN antara syarikat yang mereka rasa untuk mereka gerak lagi laju, mereka kena keluar bursa so that mereka boleh buat keputusan tanpa orang lain bising kat mereka. So that's why pada tahun 2011 DXN keluar bursa. Dan selepas mereka keluar bursa, mereka bergerak selama 12 tahun. Mereka gila-gila buka pasaran luar negara, mereka bina kilang luar negara, kuatkan mereka punya distribution channel. Dan bila mereka masuk balik bursa pada tahun 2023, mereka masuk dengan revenue mereka almost 2 billion. Nampak 21 kali ganda lagi besar sejak daripada mereka masuk bursa first pada tahun 2003.